Aduan daripada pelajar bertalu-talu datang menjelang tahun 2009, 2010 dan 2011. IPT Islam mesti ada pemimpin ataupun pentadbir utama background dia pengajian Islam. Insania Holding tak patut ditubuhkan. Anak syarikat ditubuhkan untuk create profit. Tapi dalam isu kebajikan ini kita tolakkan hal-hal yang berkaitan dengan politik. Segala permasalahan yang berlaku, yang pertama sekali mengenai iuran pengajian yang dinaikkan daripada 1,200 satu semester menjadi 3,600 satu semester. Apa yang terjadi sekarang adalah Insania Holding meraih simpati daripada Kolej Unsi Insaniah itu sendiri. Hampa bincanglah sendiri dengan pengurusan Tok Sadu hingga koluang ni. Yang tu respon yang saya dapat, yang saya baca dalam soal abang. Betul tuan-tuan? Kita menuntut pertama sekali supaya hak kaki tangan insaniah diberikan kembali kepada kita. Kalau dulunya kami sebagai badan berkanun, kalau ditukarkan kami ke swasta, kami tidak ada masalah. Tapi di mana hak option kami, di mana kenaikan kami, di mana surat menukar option. So bila benda ni tak ada, so kita tak tahu kebajikan kita tu perlu ke mana. So kalau betul-betul swasta, maklumkan swasta. Dan kita pernah hantar surat kepada MB memorandum supaya MB menjelaskan kita swasta ataupun tidak. Kita tak mahu MB ni dia hanya menjawab di media-media saja, jawab secara fakta dan bertulis. Sehingga kini belum diberikan kepada kami. Kita juga menuntut supaya Imam Muhammad Datuk Seri membuat siasatan kepada beberapa bagi saya salah laku yang dilakukan oleh rektor. Antaranya mengenai tier 4 yang telah diberikan oleh KPT yang dijajah-jajah oleh Ahmad Muhammad sebagai seorang insan yang hebat, cemerlang. Begitu juga tentang wujudnya dokumen palsu yang diarahkan oleh rektor dan benda ini digunakan di Mahkamah Tinggi secara rasmi pun juga kena siasat. Kami di Insaniah kami secara majoriti menolak kepimpinan Datuk Jamil dan secara otomatik kami menolak kepimpinan pengurusi Insaniah iaitu Yang Muhammad Datuk Seri Hussain Izan. Sebab itu kami berani ke hadapan. Kami telah buat yang pertama, kami berbincang sebanyak 5 steps kami bincang. Pertama, kita buat pertemuan dengan di rumah MB walaupun MB menafikan, tetapi kita tak jumpa MB. Kita jumpa Datuk Rektor yang akhirnya saya telah ditukarkan ke Baling. Kemudian kita telah hantar 2 memorandum dan saya telah buat satu surat untuk Datuk Rektor membuat secara tertutup membincang hal-hal kebajikan di dalam Insaniah. Tetapi kesemua ditolak seolah-olah Datuk Rektor tak nak berunding dan tak mau selesaikan masalah. Kemudian kita masih lagi buat report polis sebab gaji kami tak dibayar kepada pihak ketiga sampai tertunggak 6 bulan. Kemudian ada staf-staf yang gaji melebihi bulan seterusnya. Kita report kepada JTK, kita report kepada JPP, kita report polis banyak kali. So saya ingat bila dah kita buat semua tak selesai masalah, maka kita masuk fasa ketiga iaitu kita desak dan gempur supaya masyarakat tahu apa sebenarnya masalah Insaniah. Masalah Insaniah bukan masalah politik yang sudah hampir 3 tahun yang tidak dipedulikan oleh mana-mana pihak. Kan? Sekarang kebangkitan staf bukan saya dan bukan beberapa orang, bahkan majoriti. So kami sanggup menghadapi apa saja demi memperjuangkan kebenaran dan hak kami daripada diceroboh oleh pencuri-pencuri Kuala Putih. Saya nak cerita sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, pintu perbincangan telah ditutup. Itu masalahnya kami memilih pentas ini untuk cerita kerana secara tidak langsung ia melibatkan duit rakyat negeri Kedah Darul. Apabila benefit, manfaat untuk mereka pakai, mereka pihak atasan kata kita ini adalah kerajaan. Jadi kita pakai jusa, kita pakai semua. Tetapi apabila 13% kita nak pakai, kita hantar memorandum, kenapa tak boleh dapat? Dia kata kita ni swasta, ikut suka hati kita lah, kita nak pakai ke tak pakai tuan-tuan. Ini pening celaru. Wal mangkuk al-ayun. Ini pening tuan-tuan. Jadi kalau kita nak mentadbir, walaupun seorang itu mempunyai profesor, mempunyai doktor, belum tentu dia seorang pentadbir yang baik lagi saudara-saudari. Belum tentu. Belum tentu. Jangan cakap kalau masalah ni hanya kepada kaki tangan Insaniah, tapi tak ada kesan kepada pasangan kaki tangan. Itu saya rasa itu tak betul.
Mesti secara langsung, kesan mesti ada secara langsung. Dan itu yang saya rasa sekarang ni. Tapi saya minta, saya mohon supaya kalau kata you nak rasa macam ni, you cuba bayangkan you duduk di tempat saya. Saya pun ada kerja sendiri yang saya nak kena uruskan. Okey, pagi-pagi saya dimomokkan dengan kisah-kisah Queen ni. Setiap pagi, setiap hari. Pagi satu kali, satu round, first round. Petang second round. So every single day saya nak kena dengar benda masalah Queen ni. Is it fair to me? I'm not Queen staff. Tapi saya terpaksa dengar masalah Queen hari-hari. Dan tak ada siapa pun sampai hari ini, tak ada siapa pun daripada baik pihak kerajaan ke, baik daripada pihak pengurusan tertinggi Queen ke, yang ke depan, yang sanggup ke depan nak tolong selesaikan masalah-masalah ni. Saya kerja dekat Insania ni, ini tahun yang ke-11. Tahun yang ke-11. Datuk Rektor Profesor Jamil bin Osman kan, dia memegang jawatan rektor 4 tahun lepas. Ini tahun yang keempat dia lah. Okay. 11 tahun ni kita bekerja ni, kita dalam keadaan yang pada saya sangat stabil di College Universiti Insania. Dengan sesi, dengan persekitaran yang pada saya sangat kondusif untuk saya bekerja. Student Insania ni, especially student kuliah muamalat ni, pada saya satu golongan student yang memang sangat-sangat baik. Dan saya cakap dengan student saya sebenarnya tertekan, saya kata mengajar dalam keadaan tertekan. Tapi pada saya ini tanggungjawab saya. Dan saya dibayar gaji untuk memberikan ilmu apa yang saya ada. Kan? Saya minta maaf dengan student saya. Saya kata saya dah banyak kali saya perjuangkan dan saya dah banyak kali saya cakap dengan pentadbiran. Kamu tidak patut dapat keadaan yang begini. Saya dulu pun saya belajar juga di universiti. Kan? Jadi tapi student-student ada student yang mula bangkit. Pernah student ada buat demo. Tapi student-student itu diberi notis, digantung pengajian. Ada yang sampai 1 semester, kedua semester. Tapi sekarang minta maaf kepada Tuan Rektor. Satu Queen semua dah tahu. Bukan staff saja dah tahu masalah Queen. Student dah tahu. Mak, ayah, ibu, bapa, parents semua dah tahu. Satu Malaysia dah tahu. Dan even satu dunia pun dah mula tahu. Sebab apa? You tak bertindak benda ni. Dulu kita cakap cara elok supaya ambil tindakan, selesaikan masalah-masalah ni. Jangan sampai berlarutan sampai macam ni. Sekarang dah nak buat apa? Sekarang you nak bagi surat tunjuk sebab dekat isteri saya. You nak bagi surat nak buang kerja. You nak bagi surat nak turunkan pangkat. Ini cara penyelesaian ke? Inikah dia tindakan you all? Pada saya tidak perlu berhenti kerja sebab bukan saya yang salah. Pada saya Datuk Jamil dengan Menteri Besar yang perlu meletakkan jawatan. Bukan saya. Kenapa kita yang kena berhenti? Saya dah kerja 11 tahun. Selama ni saya ada buat press conference tak? 11 tahun saya kerja. Saya bukan artis, saya bukan sesiapa pun dekat muka bumi Kedah ni. Saya hanya saja binti Yaakob, seorang pensyarah biasa saja dan seorang manusia biasa. Saya tak pernah buat. Ini tahun ke-11. Tapi sekarang kenapa saya buat? Sekarang siapa yang bermasalah? Kalau saya yang bermasalah, saya kerja kat mana-mana pun saya buat PC. Tapi sekarang siapa yang bermasalah? Dulu-dulu tak ada masalah pun. Tapi kedatangan Datuk Jamil yang dilantik oleh Menteri Besar dengan kewujudan anak-anak syarikat. Bukan saya saja sebenarnya tertekan. Tapi mungkin yang ke depan ini tidak ramai. Tapi bukan saya. Ada kawan-kawan yang bekerja status sementara. Saya status tetap. Ada yang kawan-kawan bekerja status sementara. Gaji sampai bulan depannya pernah berlaku 12 hari bulan atau 8 hari bulan baru dapat. The next month baru dapat. Kawan-kawan, tapi kawan-kawan tu dia status sementara. Tak berani ke depan lah. Sementara memang kena kick terus dah. Kan? Tak berani ke depan. Tak dapat gaji. Kalau tanya dari segi pilihan, memang kita tak ada pilihan. Kita tak ada pilihan dan kita pun tak pernah terfikir pun kata kita ni kena ada pilihan. Saya pun turut hadir di rally selamatkan ataupun rally bersih Queen kemarin, dan walaupun dalam hujan yang lebat tu kita masih tak berganjak daripada situ. Dan yang menghairankan saya ialah sudah banyak kali saya mendengar ucapan
Menteri Besar Kedah yang selalu menyatakan bahawa Queen ini adalah salah satu kejayaan Kerajaan Negeri Kedah. Tetapi apabila kita mendengar aduan rungutan yang diluahkan oleh kaki tangan Queen itu sendiri, barulah kita sedar bahawa indah kabar daripada rupa. Ya, ada banyak masalah rupanya di Queen itu sendiri. Masalah kewangan, saya tak tahu kalau mungkin ada juga unsur-unsur penyelewengan. Peruntukan asal untuk membina Queen itu sudah pun mencukupi, tetapi akhir sekali yang terbina satu kampus tanpa asrama dan masjid. Ya, walhal plan asalnya kedua-dua bangunan ini termasuk dalam bajet tersebut. Jadi kita nak tahu ke mana pergi duitnya. Dan yang membingungkan saya juga ialah masalah yang dihadapi oleh kaki tangan dalam soal gaji. Seolah-olah kebajikan mereka ini langsung tidak diberi keutamaan. Jadi saya anggap Queen ini bukannya satu kejayaan kerajaan negeri, tetapi ianya manifestasi kegagalan kerajaan negeri mengurus kewangan negeri sebaik mungkin. Saya baca manifesto Pakatan Rakyat baru ni, dia kata dia nak supaya pendidikan ini dijadikan percuma. Tetapi di Queen yurannya dinaikkan daripada RM1,200 lebih kurang satu semester ke RM3,600. Jadi dah jadi 3 kali ganda lebih. Jadi macam mana satu pihak kata dia nak percuma, yang pihak satu lagi sama-sama dia naikkan lagi 2 kali ganda. Kami berjanji akan menyelesaikan masalah kewangan Queen ini sebaik yang mungkin, supaya yang pertamanya kebajikan pelajar, kebajikan kaki tangan Queen itu kita utamakan.